Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syed Ahmad Yassin bin Syed Mohsin, KSD 24060114 daripada Diploma Syariah Islamiyah. Bersama kawan saya, nama saya Safan Nur Iman bin Samsul Bahar, nombor kad matrik KSD 2406011013 dari Diploma Syariah Islamiyah. ialah bersama kami ialah antara tokoh-tokoh hebat di dalam Kolej Universiti Islam Johor, iaitu Ustaz Yazid bin Baharib. Baiklah Ustaz, tujuan kami datang ke sini adalah untuk menemu bual Ustaz, dan tajuk utamanya ialah ekstremis. Soalan yang pertama, apakah pandangan Ustaz mengenai definisi ekstremis dalam konteks masyarakat Malaysia, dan bagaimanakah ekstremis difahami dari perspektif agama Islam? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada perbincangan pada kelas Syariah Islamiyah ya. Jadi apa yang saya dapat kongsikan jadi dengan ini adalah satu isu yang menarik sebenarnya, dan isu ini adalah isu yang saya kira banyak orang-orang yang terkesan dengan ekstremisme, ataupun dalam istilah lain kita panggil at-tatarruf, dalam bahasa at-tatarruf wal ghulu, iaitu pahaman yang melampau ataupun yang keterlaluannya. Jadi oleh kerana apa yang dibincangkan ialah dalam konteks masyarakat Malaysia, di ekstremisme iaitu dia tidak menyentuh atau tumpu pada satu kaum atau agama, kadang-kadang dia menyentuh sikap. Jadi dia lebih berbentuk fahaman atau tindakan yang menolak kepelbagaian. Jadi dia merasakan tumpuk dia lah yang betul, yang lain semua salah lah. Itu dasarnya lah. Jadi bila kita bercakap, kita boleh mungkin kategorikan ekstremisme kaum dan agama, maknanya ketaksuban, atau dalam bahasa kan dipanggil Chauvinisimwe ataupun ketaksuban melampau, mengugat keharmonian. Jadi dia boleh mengugat keharmonian kontrak sosial. Kemudian itu dari segi ekstremisme kaum dan agama, ini dalam konteks Malaysia ini boleh berlaku, dan juga mungkin juga muncul dalam sekarang ni dalam cyber, dalam online, pemikiran-pemikiran yang melampau juga, yang mana biasanya menanamkan naratif kebencian. Dia suka nak timbulkan kebencian supaya saling bermusuh. Itu juga boleh memecah belahkan rakyat dalam konteks masyarakat Malaysia. Okay, kalau kita bercakap tentang perspektif Islam dari kata macam Islam, maka kita namakan istilahnya al-ghulu. Al-ghulu ni melampau ke ekstrim. Dan ini merujuk pada dalam ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampau-lampau dalam agama kamu. Jadi bila timbulnya al-ghulu, maknanya dia akan tidak dapat menerima pandangan orang lain. Allah alam, itu pertama tentang tafsiran ekstremisme dan elemen ataupun ciri-cirinya yang kita boleh lihat untuk nak mengenal apa itu ekstremisme. Okey, baik, terima kasih Ustaz. Sebentar tadi telah menjelaskan definisi ekstremisme. Okey, yang kedua, soalan saya, apakah faktor utama yang mendorong seseorang atau kumpulan cenderung kepada ekstremisme? Adakah salah faham terhadap ajaran agama dan teks keagamaan menjadi punca utama fenomena ini? Kemudian, bagaimanakah peranan media sosial dan teknologi dalam menyebarkan ideologi ekstremisme? Jadi kalau kita lihat fenomena ekstremisme ni tidak berlaku kalau tidak ada gabungan antara pelbagai sebablah punca. Jadi yang pertamanya faktor kenapa ekstremisme ni boleh wujud, iaitu perasaan. Mungkin ada satu golongan perasaan dia terpinggir, dia ketidakadilan ekonomi atau penindasan politik menjadikan ini merasa tidak puas hati, untuk perasaan memberontak tu ada. Jadi dia jadi satu golongan yang ekstrim. Mungkin juga psikologi, iaitu identiti, nak mencari identiti diri, atau keinginan untuk menjadi wira, atau perasaan dendam akibat trauma atau sebagainya lah. Jadi ini semua juga boleh jadi faktor berlakunya ekstrim. Kemudian itu dari segi faktor utama lah, maknanya daripada sosiopolitiknya, psikologi. Kalau kita tengok biasanya politik ini memang ada pengaruh yang kuat. Seterusnya salah faham teks, mungkin juga yang menjadi juga punca. Jadi teks ini difaham secara melampau, mengambil ayat-ayat perang, ayat jihad, banyak ayat jihad yang konteks sejarah,
tapi tidak memahami apa asbabun nuzul di sebalik ayat itu kan, menyebabkan ayat itu diturunkan. Jadi dia hanya membuat satu tafsiran literal ataupun cara harfi. Dan apa yang kita boleh lihat dalam peranan media sosial dan teknologi, media sosial ni menjadi satu medium yang pantas dengan dia terbaca ataupun tertarik dengan satu-satu tokoh atau satu-satu pengaruh, dengan dia sudah tertarik. Kalau pengaruh tu dia bawa nilai okey lah, tapi kalau dia bawa nilai ekstrim mungkin dia boleh jadi sama-sama menjadi ekstrim. Baik Ustaz. Sangatlah jelas apa yang Ustaz terangkan sebenarnya tadi. Jadi apakah kesan ekstremis terhadap masyarakat secara keseluruhan, khususnya dari segi sosial, ekonomi dan keharmonian negara? Dan bagaimana ekstremis ni boleh mengganggu perpaduan negara? Jadi kita bercakap tentang kesan terhadap struktur sosial dan keharmonian. Pertamanya, bila ekstremis ini bertindak kerana dia memecah belahkan, membagi-bagi kelompok ini, maka pertamanya akan berlaku hakisan kepercayaan. Maknanya ideologi ini akan meresap, orang mula meragui antara satu sama lain, orang mula memandang atau memusuhi antara satu sama lain. Maka kepercayaan yang sepatutnya ada, sikap berbaik sangka, sikap harmoni ini hilang. Tidak, benda yang salah ni tidak boleh dinormalisasikan supaya dia tidak menjadi satu budaya yang buruk yang akan merosakkan lagi kesatuan atau perpaduan, hingga akhirnya dia menjadi satu perbualan tentang kelompok-kelompok tertentu. Dan juga bila kita hidup dalam keadaan bermusuh atau menyimpan kebencian, maka dia akan menimbulkan ketegangan mental. Kemudian yang keduanya, bila cakap tentang ekonomi, maka bila berlakunya ekstremisme, contohnya apa tadi, ketakutan, permusuhan, rusuhan dan sebagainya, ini akan meninggalkan kesan kepada contohnya pemodalan, pelabur merasa takut. Mungkin mereka akan memindahkan pelaburan ini kerana dirasakan negara ini tidak stabil, tempat ini tidak stabil, yang boleh menyebabkan pelaburan kerugian besar, dan seterusnya ancaman keselamatan. Jadi kerana apa? Semua negara mengharapkan integrasi nasional. Jadi integrasi nasional ni adalah perpaduan nasional. Dan juga kumpulan ekstremis ini cuba mencabar sistem kedaulatan undang-undang. Jadi undang-undang dicabar kerana jadi dia akan menjadi tiada jaminan keselamatan atau tidak merasa. Itu antara kesan yang ketara dalam sosialnya, dalam ekonominya, dan dalam keamanan negara. Okey Ustaz, soalan seterusnya, dalam Islam ni, agama Islam memang menghalang atau mengharamkan ekstremisme ni sebab dia merupakan satu perbuatan yang keji dan juga buruk. Di situ soalan saya, apakah peranan agama Islam dalam membendung ekstremisme dan membawa masyarakat kembali kepada jalan yang sederhana? Terima kasih pada soalan. Jadi peranan jadi dalam Islam ni kita melihat agama Islam adalah agama yang membawa kedamaian kan. Jadi kita boleh lihat sendiri ajaran baginda Nabi Sallam yang menganjurkan kita menyebarkan salam, afsyus salam kan. Jadi afsyus salam, selain pada kita mengucapkan salam sejahtera, juga masih menyebarkan kedamaian. Bahkan Nabi Sallam tadi menggalakkan kita memperbaiki hubungan persaudaraan. Maksudnya kalau ada orang yang berselisih, kita mendamaikan pihak yang berlaga. Jadi nak membendung ekstremisme ni, namanya kita kena menerapkan konsep wasatiyah, iaitu kesederhanaan. Jadi itu penerapan konsep wasatiyah atau kesederhanaan ini sangat penting supaya kita boleh mengimbangi antara keterlaluan atau yang terlalu bebas atau terlalu radikal kan. Jadi nak mengimbangi antara dua gelombang ya. Dan juga fiqh aulawiyat. Jadi kita tahu yang mana lebih utama, yang dilakukan mendahulukan perkara yang lebih penting. Jadi utamanya menjaga keharmonian jiran tetangga, keamanan negara lebih utama dari membangkitkan isu-isu furuk cabang-cabang yang boleh mencetuskan pergaduhan. Kenapa kita nak besar-besarkan isu sehingga kita terpaksa bergaduh sesama sisi kan. Jadi itulah fiqh aulawiyat yang perlu diserapkan dan difaham. Seterusnya keberkesanan pendidikan, macam mana kita nak mengatur, memupukkan pendidik agama ni dan nilai toleransi. Jadi membina imuniti intelektual dan penerapan nilai ta'ayush. Maksudnya kita perlu hidup secara berdamai, secara bersama. Itulah yang diwujud oleh Nabi ketika Nabi sampai di Madinah kan.
Jadi untuk walaupun mereka ada latar belakang berbeza, tapi boleh hidup bersama. Jadi toleransi itu sangat digalakkan dalam Islam. Sampai kalau kita berbeza pendapat pun ada ikhtilaf. Kan, jadi bagaimana caranya kalau kita nak melakukan pendapat tapi dalam masa sama tidaklah sampai kita menimbulkan pergaduhan atau permusuhan yang melampau. Dan Nabi pernah memberi nasihat pada seorang yang Rasulullah bagi aku nasihat la taghdab 3 kali kan, supaya marah tu boleh tapi kena kawal, kena tengok tempat sesuai tak sesuai demi nak menjaga keharmonian. Kalau kita bersama tak bertemu siapa pun jangan sampai lebih 3 hari kan. Itu nak menunjukkan supaya tidak boleh bermusuh tanpa sebab. Allah Alam. Masya Allah Ustaz. Semakin lama saya duduk dengan Ustaz, semakin terbuka minda saya Ustaz. Sebabnya macam yang Ustaz cakap tadi, kita perlu terapkan ilmu wasatiyah dalam diri. Lepas tu kita kena sentiasa berdamai. Lepas tu kita bersikap ta'ayush Ustaz. Ta'ayush. Hidup bersama. Jadinya macam kadang saya sendiri rasa dalam kalangan kawan saya sendiri, kalau ada bergaduh je mesti nanti kenapa ni mesti ada yang jadi batu api kat situ. Sedangkan sepatutnya yang kita lakukan ialah damaikan antara dua pergaduhan itu. Baiklah Ustaz, kita go through untuk soalan yang terakhir. Ustaz, daripada pandangan Ustaz, apakah usaha-usaha untuk mengatasi tersebarnya ekstremis daripada yang terdekat iaitu ahli keluarga kita sendiri, seterusnya daripada pihak sekolah, seterusnya daripada pihak masyarakat, kerajaan dan seterusnya. Boleh bagi pendapat Ustaz? InsyaAllah apabila kita bercakap tentang ekstremisme, yang pertamanya peranan institusi kerajaan dan undang-undang. Jadi kerajaan dengan undang-undangnya perlu membuat penguatkuasaan, membuat kawalan, membuat pemerhatian terutamanya memperkasa kempen media untuk mengajak budak muda mengenal pasti apa dia berita benar, apa dia propaganda radikal. Sebab kita sekarang banyak berinteraksi dengan digital kan, dengan teknologi digital. Jadi kita perlu kenalkan yang mana fake, yang mana palsu, yang mana betul kan, radikal. Okey, dasar ekonomi inklusif, jadi kita kena mengurangkan jurang sosioekonomi. Kadang-kadang bila jurang ekonomi yang terlalu jauh ni juga boleh menimbulkan rasa tidak puas hati, yang juga boleh memberi ruang kepada alasan yang tak baiklah, tak sihat tadi, yang mungkin kepada kelompok-kelompok ekstrim untuk cuba menghasut dan sebagainya kan. Ini pihak kerajaan lah. Dia perlu adakan peluang-peluang pekerjaan, program pemulihan. Kalau ada yang terjebak, kalau ajaran sesat, biasanya kita akan bagi kaunseling khusus pemulihan supaya mereka kembali ke pangkal jalanan. Kemudian institusi agama. Jadi institusi agama ni lah yang paling banyak mengambil peranan, iaitu memberi narasi balas, maksudnya memberi jawapan. Jangan dibiarkan benda tu, sama ada kita akan memberi pendedahan atau memberi pengisian untuk memintas pengaruh-pengaruh ekstrim tadi Untuk termasuk juga kita menggunakan khutbah yang segar. Maksud khutbah yang segar ni apa? Bukan sekadar kita nak cerita tentang isu tentang ibadat mata, tapi kita nak cerita isu-isu semasa kan. Jadi kita perlu dedahkan pada para jemaah apa yang kita perlu berhati-hati tentang pemikiran, tentang fenomena atau gejala-gejala yang tak sihat dalam masyarakat, perlu ditegur, perlu didedahkan. Dan seterusnya peranan sekolah dan institusi pendidikan. Jadi sekolah juga perlu memainkan peranan. Maksudnya kita sebelum ini kita didengar tentang gejala buli kan. Jadi bahagian pendidikan, pegawai pendidikan negeri perlu mengarahkan sekolah-sekolah buat khusus, buat satu aktiviti supaya mereka benci buli kan, ada kan. Dan peranan keluarga, bagaimana peranan keluarga? Jadi sebagai ibu bapa mesti jadi pendengar yang baik. Jadi kalau keluarga ni dia kena ada komunikasi. Bila kita berkomunikasi, berbual secara terbuka, jadi kita dapat melihat apa yang sedang berlaku, perkembangan anak-anak kan, apa masalah yang mereka hadapi. Sebenarnya hal-hal yang seperti ini tadi gejala-gejala ekstremisme. Jadi semua pihak kerajaan, pihak institusi agama, pihak sekolah dan pihak keluarga kena bersepadu, bekerjasama menangkis dengan cara yang pendekatan yang bersesuaian. Jadi itulah antara untuk kita nak menangani strategi bersepadu menangani ekstremisme. Allah Alam, mudah-mudahan ia menjadi satu panduan untuk kita, satu kajian yang masa kita boleh tentang dakwah dalam bidang semua bidang dan sosial dalam memilih atau berpegang pada kaedah yang betul dalam pergaulan dalam kita berkongsi ilmu ke media-media boleh digunakan untuk mencari kesederhanaan dan berkongsi Allah. Masya Allah Ustaz. Semakin lama saya temu bual Ustaz, semakin nampak betapa penuhnya ilmu Ustaz di dada. InsyaAllah. Dan itu kita telah pun sampai kepada penamat untuk temu bual kita pada hari ini.
Semoga apa yang telah dikongsikan oleh Ustaz dapat dihadam, dapat difahami dan dapat disebarkan insya-Allah. Baik Ustaz, kami daripada kumpulan 6 mengucapkan setinggi-tinggi perhargaan kerana membantu kami dalam menyiapkan tugasan kami.